Saya kira ini pun nak tukar sekali, tapi saya punya pembantu kata, side travel tu cek betul-betul okey ke tak okey. Dia kata macam tu. Dia minta saya gambar, saya punya pembantu, saya bagi dia gambar. Okey, pakai dulu, dia kata macam tu. Saya ikut hati, saya nak tukar lah. Okey, benda ni kali kedua saya kena. Dulu dekat Kulim Kedah pernah juga ada jadi hal macam ni, macam mendap juga. Okey, itu sekali. Ini kali kedua kena macam ni. Okey kawan-kawan, saya terus akan balik KL. Saya terus buat video macam ini. Saya tengah buka, kawan-kawan tengok saya buka macam mana. Hari ini juga saya akan settle barang ni. Hari ini juga, petang ke malam sampai saya terus. Sudah mau malam kawan-kawan. Sekarang pun sudah mau pukul 6.30. Saya tidak silap. Saya pun tidak tengok jam lagi. Jadi senang sangat kawan, senang sangat. Cuma kena faham sajalah dia punya cara buka ke-kean. Tapi pun nak kena faham sangat lah. Agak-agak kita boleh tengok dia punya pecah tu dekat mana, ataupun dia punya skru dekat mana. Kita ikut sajalah balik dia punya kesan-kesan yang kita buka tu, yang dulu skenia pasangan. Kita ikut balik untuk skenia pasang. Bukan susah lah kawan. Cover pun sudah beli. Cover ni bukanlah mahal sangat, tapi boleh tahan lah di harga. Saya tak mau buka habis lah. Buka macam ini agak-agak tak payah buka habis lah. Tapi takut pecah kan kawan. Sebab kita pakai pak, takut dia pecah. Lagipun saya nak buka ni, saya nak potong sikit bahagian dia punya cover ni, sebab dia panjang sangat. Kalau dia panjang sangat, dia senang pecah kan. Betul. Potong sikit bahagian sebab dia macam panjang sangat. Kawan-kawan, sebelah kiri punya cover kawan-kawan, boleh tengok kan. Dulu saya repair, banyak kena simi dekat sini. Pecah banyak kali. Masa saya mula-mula ambil ni truk, benda ni semua pecah. Saya tak ada beli yang baru. Saya nak jimat, ada simin sikit-sikit, saya simin, saya repair balik lah macam tu. Kiranya cara tu kita boleh jimat sikit lah. Kalau beli memang senang, tapi tak perlu, kita boleh buat sikit-sikit. Okey, buka sebelah sini. Spotlight pun pecah kawan. Spotlight bawah ni. Nasib baik dia tidak naik sampai atas, dia punya pecah ataupun bengkok spotlight bawah. Saya tengok balik, nasib baik tu. Dia macam kena ngam-ngam kena. Kalau dia lebih kena, habislah saya. Lampu semua boleh pergi atas. Spotlight bawah semua boleh pergi atas. Seram jugalah, saya fikir-fikir balik kawan. Mana ada duit nak repair itu semua. Dah boleh tarik dah, tarik. Dekat bawah tu ada lock tu. Kalau tak boleh. Oh, dia punya tanah-tanah ni. Bahagian bawah ni lagi senang. Dia pakai dua, saya tak silap, dia punya skru. Betul, saya tidak silap pakai dua je. Kawan-kawan boleh tengok dekat sini. Okey, ini pecahnya. Remuk terus lah kawan-kawan, remuk terus. Oh, ini dia punya ada tanah. Masih press lagi ya kawan-kawan, di tanah-tanah. Plate number pun saya tak beli lagi. Nanti saya akan beli plate number. Okey ya kawan, tak ada yang apa-apa yang kena bawah ni. Kalau ada kita boleh tengok. Dia cuma, saya rasa bahagian sini dia kena kuat lah. Tanah dekat sini masih melekat lagi. Lepas tu spotlight lah, spotlight patah. Saya tak ada spotlight ni lagi. Saya akan repair tengok. Tapi saya ikat kabel tape dulu. Nanti saya ada spotlight baru saya pasang lah.
Lagipun saya nak jimat sikit lah kawan. Sebelah sini okey lah, tak ada kena apa-apa. Intake pula condenser radiator nak kena bersihkan lagi. Okey, kita terus saja start pasang bahagian tengah tu. Yang inilah. Kadang-kadang dia punya acuan tidak cun pun susah nak pasang sebab tu sengit sana, sengit sini. Itu yang tak best tu. Itulah macam kita selalu beli barang spare part, kita kena tahu mana kedai kita beli. Kedai ini bagus, kedai itu tak bagus lah. Kita kena tahu. Barang pun sama, spare part punya barang. Baru saya tahu, saya buat punya transport, baru saya tahu macam itu dia punya kira. Banyak barang spare part, mana satu boleh beli, mana satu tak boleh beli. Saya akan pastikan benda tu semua. Macam belon, saya beli belon Dorigan. Nampak bagus, tapi sebenarnya ada yang belon tak bagus, ada yang belon bagus macam itu. Kita boleh pasang pena sebelah kanan. Potong ini sikit takut. Dah lama dah planning nak potong tapi tidak kesampaian. Hari ini ada masa sedikit baru potong. Lagipun benda tu kita kadang-kadang kita selalu tarik-tarik. Dia kita tarik banyak sangat, sini tek sudah patah. Selalu macam itulah. Pasang skru dia sudah. Boleh kawan, boleh. Dia kena tarik ke atas sikit. Saya kira ini nak tukar, tapi tak apalah. Pakai dulu lah, saya tarik saja. Okey, bawa ikat. Okey, cun, cantik. Potong dulu kawan. Kalau ada benda tu memang senang pecah. Bila dah potong, cun-cun masuk kawan. Nampak kayaknya saya kena beli satu lagi sebelah sana. Baru dia senang pasang saya rasa. Karena lubang dia semua lari. Apa, besok saya pergi beli satu lagi. Saya kira dapat ni. Saya rasa lah, cun jugalah barang ni. Lubang ada lari sikit, saya tidak mau dia kasih paksa dia. Saya nak buat lubang sikit je. Kalau satu kali pecah, semua pecah dah. Dah tak okey dah. Okey. Boleh kawan. Ikat. Sana pun sudah ikat. Saya akan order. Lihat nombor yang lain. Ini macam kemek dah. Kalau saya kasih lurus dia jadi crack macam tu. Lepas tu plate tambahnya saya gam tau dekat belakang ni. Wah, ini pun berat tau kawan. Berat. Sebab dekat sini semua simin yang pecah tu kena. Memang tidak boleh diselamatkan. Yang ini pula
Ini pun berat. Dulu kawan saya buat benda ni. Ini semua saya buat. Ini boleh pakai lagi ya. Mana tahu ini ada pecah satu hari nanti. Saya akan ambil dekat sini ke apa ke. Okey. Dia bersemadi dekat sana. Nanti saya akan buat satu kenangan lah benda ni dekat sana. Nanti saya akan pasang brand number. Selepas itu siaplah kerja saya. Kawan-kawan, tidak sampai 1 jam saya buat bahagian bumper dekat sini. Sekarang pun sudah mau pukul 7.30. Kita boleh tengok matahari ada dekat sana. Kira dah siap dah saya punya kerja. Bahagian bumper yang pecah saya tukar yang baru. Sebelah kiri sini saya tukar baru, tengah pun baru. Sebelah kanan saya masih yang lama lagi saya pakai. Nanti saya tunggu dia pecah lagi sikit hari baru tukar sebelah sana.